Nasi kerabu, hidangan ini berasal dari negeri Kelantan. Ia turut berkembang di kawasan pantai timur semenanjung Malaysia seperti Terengganu serta dikatakan berkongsi rasa secara bersama dengan beberapa wilayah Patani di selatan Thailand. Sejak nasi mula menjadi sumber karbohidrat pilihan selepas abad ke-8, hidangan nasi kerabu dipercayai berasal daripada amalan masyarakat tempatan yang menggabungkan nasi bersama pelbagai ulam-ulaman segar, ikan bakar serta kelapa parut yang siap disangai sebagai satu hidangan lengkap. Untuk menambah rasa, dipadukan pula dengan kuah ikan yang diperam secara tradisional atau budu yang kita kenal hari ini. Apabila hidangan ini terus berevolusi, bunga telang berwarna biru telah ditambah ke dalam nasi agar kelihatan lebih menarik. Penambahan ini selaras dengan jiwa kemelayuan yang gemar akan keindahan alam dari hutan hujan tropika, flora berbunga-bungaan yang berwarna-warni serta corak geometri berulang yang tersusun rapi. Hasilnya, hidangan ini bukan sahaja sedap, seimbang dan berkhasiat, malah semakin cantik dipandang. Selepas banyak hidangan tempatan mula direkodkan dengan lebih terperinci pada abad ke-19, kelengkapan asas dari hidangan ini telah tersusun sempurna. Dengan kewujudan nama budu, digandingkan pula bersama kelapa parut sangai, sambal kelapa, sambal lada dan sambal belacan, serta dihiasi lada solok, telur masin dan keropok keping. Hidangan ini terus mengalami perubahan, terutamanya dari segi pilihan variasi lauk pauk seperti ayam, daging, paru, itik, sotong dan udang yang diolah dengan pelbagai gaya masakan Melayu. Pada hari ini, nasi kerabu terus menjadi simbol kebanggaan masyarakat pantai timur semenanjung, mewakili warisan kulinari Kelantan dan Terengganu serta berkongsi rasa bersama jiran mereka di Patani. Inilah bukti persaudaraan pantai timur yang kaya dengan tradisi, rasa dan kreativiti yang terus hidup serta berkembang sehingga ke hari ini.